Umur 5 ejen mata mengikut susunan paling muda ke paling usang. Part 2, geng sekolah menengah. Ejen bulat, 13 tahun, teras tekno. Walaupun kau nampak mamat gendut ni ke hulu ke hilir pegang Rubik Cube, jangan pandang rendah guys, sebab Rubik Cube tu boleh berubah menjadi perisai. Ejen Chris, 14 tahun, teras combat. Walaupun studio ejen Alia sendiri tak clarify yang Chris ni daripada mana, tapi kita boleh teka yang Chris ni daripada mana guys. Kelantan mendunia guys. Gomo Chris Gomo. Ejen Rizka, 14 tahun, teras combat. Ejen wanita yang penuh karisma dan leadership. Dan dia berasal daripada negara jiran guys. Bilalah orang Malaysia pun boleh join animasi Indonesia ni. Hai. Tapi please, bukan dalam animasi dontol. Ejen Jet, 14 tahun, teras neuro. Jet ni jenis yang arrogant, berbangga tentang dirinya dan suka menunjuk-nunjuk kekuatannya kepada orang lain. Sebab tu nama dia Jet, sebab dia minta kena Jet. Ejen Rosa, 15 tahun, teras neuro. Dalam part 2 ni, dia yang paling tua. Dia merupakan ejen wanita yang matang dan tegas. Kalau tengok-tengok balik gaya dia, ala-ala ejen DOS dalam tim Numeros. Santah diorang ni ada hubungan dah. Ngarut. Semua benda nak kaitkan kau ni. Nah guys, thank you for watching. Comment for part 3 untuk video seterusnya. Subscribe guys, subscribe. Bertindak segera.